أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وزر الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد الصامت الحلباني، وخصوصا إلى شيخنا شيخ عبد العزيز بن أحمد الشافعي، شيخنا شيخ عبد الحامد بن صالح، وحضرة مولانا محمد عبد الرباني، وحضرة والدينا، وحضرة أولياء الله الصالحين، وسائر سادتنا وصديقنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم
لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sekalian jemaah muslimin muslimat, ayahanda bonda, adik kakak, tuan-tuan yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan inayah, limpahan kasih sayangnya, limpahan hidayah dan taufiknya. Kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan pada malam yang mulia ini untuk sama-sama berhimpun bagi menunaikan salat secara berjemaah. Dan insyaAllah kita akan menyambung kembali muzakarah kitab kita, Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, karangan Al-Alim Allama Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani, mudah-mudahan Allah merahmati, meninggikan darjat beliau dan mensucikan ruhnya, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, manfaat, cahaya, rahsia dan keberkatan dengan asbab ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu maka engkau bangkit berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar, dan sunat engkau lanjutkan akan takbir itu hingga pertengahan berdiri atas kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, atau engkau melanjutkan akan takbir itu hingga berdiri betul atas qaul yang mu'tamad pada fuqaha. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang perbahasan adab-adab ketika kita mendirikan sembahyang, kita menunaikan salat. Nah, jadi setelah daripada kita berada pada rukun duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian disunatkan kita duduk seketika, dipanggil duduk istirahat, sebelum daripada kita bangkit qiyam pada rakaat pertama nak kedua, nak sambung daripada rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua, ataupun daripada rakaat ketiga nak meneruskan ke rakaat yang keempat lah. Duduk istirahat, duduk sekejap tu sebelum daripada kita bangkit qiyam. Jadi duduk tu dia panggil sunnah hay'ah. Manakala bila kita nak naik ke qiyam tu pada rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat tu, sunat kita memanjangkan takbir tu.
Allahu Akbar. Sehinggalah kita tu berdiri betul. Ni hak muktamad pada mazhab kita. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti yang rakaat pertama itu. Dan demikianlah pada rakaat yang ketiga pada solat maghrib, dan pada rakaat yang ketiga dan pada rakaat yang keempat pada solat zuhur, solat asar dan juga solat isya. Baik. Setelah itu, maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat kedua, pada solat zuhur dan solat asar dan solat maghrib dan solat isya. Jadi duduk tahiyat awal ni dia panggil sunat ab'ad. Begitu juga bacaan tahiyat awal. Bacaan tahiyat awal ni pun sunat ab'ad. Sunat yang besar lah dia panggil dalam semaya kita tu. Jika kita tertinggal, maka hendaklah kita menggantikan dengan sujud sahwi, sujud 2 kali. Selepas daripada kita membaca tahiyat akhir, sebelum daripada kita memberi salam. Sebagai ganti untuk menampung kekurangan ataupun kecacatan, keaiban dalam sembahyang kita tu. Baik. Maka taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan, padahal engkau genggamkan sekalian jarimu, melainkan telunjukmu. Mana genggam 5 jari ni, kecuali jari telunjuk. Maka jari telunjuk itu sunat engkau lunjukkan. Mana kita letak straight ni. Dan sunat engkau isyaratkan dengan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah. Masa kita baca tahiyat tu kita baca syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah tu barulah kita akad. Barulah kita akad jari telunjuk kita tu sebagai isyarat penyaksian keesaan Allah Ta'ala. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan illallah, Allah. Dan ketika tu mata kita tu yang asalnya kita melihat pada tempat sujud. Waktu kita semaya tu daripada qiyam, ketika rokok, ketika duduk antara 2 sujud, maka mata kita tu sunat kita melihat ke tempat sujud. Manakala ketika kita membaca tahiyat tu sebut illallah tu, mata kita pandang kepada tempat sujud tu, kita pandang kepada jari kita sebagai satu bentuk penyaksian. Setelah selesai kita menyebutkan illallah tu, maka kita pun jatuhlah tangan tu. Jatuh tangan tu tak akad dah lah. Tak akad dah lah. Saya kuat ni. Bismillah. Baik. Jadi akad tu dipanggil akad sebagai bentuk isyarat. Isyarat kita menyaksikan keesaan Allah Ta'ala. Illallah. Setelah daripada tu kita jatuhkan. Hak ni hak sunat dan hak ni lah cara di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada pun hak pasal jenis bergerak-gerak, ada juga. Daripada awal tahiyat tu hinggalah salat tu, jari dia duduk main geruk gini. Geruk gini tu. Mungkin ada lah pandangan yang lain tu. Tapi di sisi kita, sengaja menggeruk-geruk ke anggota yang kecil, hukumnya adalah makruh. Bahkan kalau sehingga tergeraknya anggota yang besar, tangan-tangan geruk begini, berturut-turut melebihi daripada 3 kali pergerakan, maka hukumnya boleh membatalkan sembahyang. Jadi di sisi kita pegang illallah tu yang kita akad tangan. Hak kita akad tangan, akad jari. Akad jari telunjuk ni sebagai bentuk penyaksian keesaan Allah Ta'ala. Sebab macam-macam pasal lah orang. Jadi hak sunat akad tu pula adalah jari kanan, tangan kanan. Kalau misalnya tangan kanan ni tak ada, ataupun misalnya tangan kanan kita ni
duk garu kok, misalnya nak gatal lah je. Jadi tak ada kata kena tukang dengan tangan kiri. Beralih, letak atas pohon kanan tu. Nah, tak kena buat lah. Maksudnya gitulah, tak perlu buat lah. Maknanya bila orang tu tak ada tangan kanan, misalnya orang kudung kau sebagainya. Nah, maka tak perlulah digantikan dengan tangan yang kiri. Baik. Dan sunat engkau isyaratkan dengan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah. Kemudian, dan taruhkan olehmu tanganmu yang kiri itu di atas pohonmu yang kiri, padahal ia tangan kiri kita tu terhampar atasnya. Mana tangan kiri itu duduk atas pohon kiri kita lah. Nah, dan bukan buat dalam bentuk lenggame ke. Nah, hampa ke mana letak gitu. Baik. Dan adalah kelakuan duduk tasyahud awal itu seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud yang telah terdahulu sebutnya. Duduk iftirash. Nah, dan dinamai ia duduk tasyahud awal tu dengan duduk iftirash. Sama jugalah. Duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Jadi kita boleh pilih dua keadaan lah. Sama ada kita nak duduk iftirash, yakni kita kita mengangkat kaki kanan tu, ataupun kita meluruskan kaki kanan dan kita membengkokkan kaki kiri itu ke dalam, atau duduk iftirash. Nah, duduk iftirash, ataupun kita boleh duduk ik'ah. Duduk ik'ah dalam sembahyang ni maknanya kita duduk di atas kedua-dua tumit kaki kanan dan kaki kiri kita. Itu juga salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW dan boleh kita buat. Cuma jaranglah. Ada orang yang buat. Tapi jarang. Nah, biasanya kita ni duduk iftirash. Duduk iftirash ni pula bukan kita letak kaki kanan atas kaki kiri. Itu pun kurang betul juga. Kurang tepat. Nah, duduk iftirash ni makna kaki kanan tu dilunjurkan, diangkat sedikit. Manakala kaki kiri itu dibengkokkan ke dalam. Itu cara duduk iftirash yang betul. Dan tak boleh kita nak duduk seperti mana ada setengah orang itu. Hak jenis punggung dia dua-dua duduk atas latar. Kaki dia duduk kengkeng gitu. Macam budak-budak duduk. Itu adalah larangan daripada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian seorang itu duduk selepas sujud kedua pada rakaat kedua untuk membaca tahiyat awal. Dia duduk secara iftirash, iaitu duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ketika duduk itu, ni orang panggil nak kepada penghayatan lah. Sebab ruh pada sembahyang ni adalah penghayatan, khusyuk. Bila kita buat satu-satu rukun, ketika kita sembahyang tu, kita perlu menghayati, perlu ada kesedaran. Perlu ada tawajjuh. Kalau orang zikir tarekat kan dia ada malam tawajjuh. Mana malam dia nak munajat dengan Tuhan dia, malam dia nak minta keampunan, malam dia nak memohon memohon keinsafan dan sebagainya lah. Jadi tepat hak paling tinggi ataupun paling hebat di dalam tawajjuh kita kepada Allah dalam sembahyang lah. Baik. Dan ketika duduk itu, bila kita duduk baca tahiyat ni, hendaklah dia menghadirkan dalam hatinya bahawa dia sedang duduk di hadapan Tuhannya dengan penuh adab dan penuh rasa takut, gerun dan malu. Tapi sungguh dah, kadang-kadang kita ni rasa macam kalau kita ni kalau dalam hubungan sesama manusia lah, ada masa, ada ketika kita macam bermuka-muka dengan orang kan. Orang ni dia tak tahu perkara kita buat di belakang dia. Boleh jadi kita mengupak, kita lipat dia, kita kata ke dia, kita tikar belakang dia. Lepas tu dalam masa yang sama, kita bertemu, bersemuka dengan dia, kita pun
buat macam tak ada apa-apa. Ada. Boleh siap senyum lagi, boleh siap puji lagi. Padahal hak dalam hati ni benci. Hak dalam hati ni tak suka. Hak dalam hati ni apa tak kata. Tu nisbah kita ni kepada manusia. Maknanya bermuka-mukanya kita dengan orang. Tapi dengan Tuhan ni, kita nak sembunyi lagu mana? Sebab Tuhan ni ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Wa ma tukhfi sudur. Tuhan ni tahu belaka, hak rahsia, hak tersembunyi, hak ada dalam batin hati kita. Jadi semua tersingkap. Semua tu terbuka, nyata di ilmu Allah, nyata di pandangan dia, nyata di pendengaran dia. Maknanya tak boleh nak menipu kita ni dengan Tuhan. Tuhan tahu belaka. Di situlah kita rasa takut, kita berasa geru, kita berasa malu. Tadi buat maksiat pas mari bertemu Tuhan pula. Malu berasa. Tapi malu pun gitulah. Kita tetap akur dengan kelemahan. Kita tetap mengakui kesalahan kita. Kita tetap mengharapkan pengampunan Tuhan. Dan kita tetap mengharapkan supaya Allah menutup segala aib-aib dan kekurangan kita. Baik, duduk tahiyat awal hendaklah diringkaskan, kerana selepas itu dia akan bangun untuk meneruskan rakaat yang berikutnya. Maka duduk tahiyat awal ni termasuk orang panggil apa, perkara-perkara yang diringkaskan lah. Tak boleh berlama-lama sebab ada rakaat yang akan diteruskan. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal, dan sekurang-kurang tahiyat itu ialah sekurang-kurang tahiyat ni mana bila duduk di tahiyat akhir pun kena baca setahun ni, setakat ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Setakat tu. Tu bacaan tahiyat awal ataupun bacaan sekurang-kurang tahiyat. Jadi tahiyat ni adalah rukun qauli. Maknanya tahiyat akhir tu rukun qauli lah. Jadi kalau tradisi tunggu lama kita, maknanya kalau kita ni nak betul ibadat lah, khususnya dalam sembahyang ni, maka kena talaki juga baca tahiyat ni dengan orang-orang hak bukti, orang-orang hak pandai lah, supaya kita ni dapat memelihara setiap sebutan-sebutan dan juga kalimah-kalimah di dalam tahiyat. Sama seperti mana kita baca surah Fatihah lah. Pasal tahiyat ni salah satu daripada rukun yang wajib kita kena sempurna. Makna kena pergi talaki apa? Kena pergi baca dengan tok guru, kena pergi baca dengan orang yang pandai. Betul ke tahiyat hamba ni? Ada tinggal ke? Ada terjatuh tasdid ke? Sebab dia rukun semaya kan. Jadi kita kena ambil sana lah. Jangan duk berasa aku ni umur puluh-puluh tahun dah. Takkan tak betul lagi tahiyat. Tu perasaan kita. Takkan tak betul tu benda yang kita rasa. Itu terlalu boteh. Bila terlalu baca tu kat lah. Salah ni. Hak baca surah Al-Kafirun. Gambar mana tak perasan. Wala ana abidum ma abadtu. Dia dulu baca selama ni wala ana abidum an'am. Bukan ana an'am. Itu tak apa dah kita kata. Surah sunat dah. Tapi surah sunat pun ayat Quran. Selama ni duk baca, pasal apa? Pasal tak perasan. Pasal apa? Pasal tak ada nak betul. Dulu ingat Allah suruh dulu baca sok dah, suruh baca mulut. Ialah baca mulut tu lah kadang-kadang kita ni tak perasan. Jadi kena
kena ambil beratlah, kena ambil macam mana dah. Baik. Dan sunat pada tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk namanya. Duduk tawarruk ni maksudnya duduk yang akan berhubung dengan salam. Kita ayat ada. Nah, pada minggu lepas kita ayat ada setengah orang itu kadang-kadang dia ingat duduk tawarruk ni bila ngelah sekali nak semaya. Semaya tarawih itu kat maknanya rakaat ke-8 ataupun rakaat ke-20 baru boleh duduk tawarruk ketika nak baca tahiyat. Maknanya rakaat kedua, rakaat ke-4, rakaat ke-6, rakaat hak belum daripada sudah nak semaya itu, dia duduk dalam keadaan duduk iftirash. Itu pada sangkaan dia, pada pemahaman dia. Kalau semaya witir kat 2 rakaat yang pertama duduk iftirash, rakaat yang ketiga tu baru duduk tawarruk. Jadi tak betul kepahaman begitu. Duduk tawarruk ni makna duduk yang akan berhubung dengan salam. Macam kita sujud sahwi kan? Belum daripada kita nak beri salam tu, kita baca tahiyat. Sebab lepas tahiyat tu kita akan sujud 2 kali. Sujud sahwi sebab terlupa melaksanakan sunat-sunat abad. Jadi ketika tu kita duduk iftirash setelah daripada kita selesai mengerjakan sujud sahwi 2 kali tu, maka nak beri salam tu kita duduk dalam keadaan duduk tawarruk. Bagi orang yang tidak ada orang panggil apa? Orang yang tidak susah lah. Orang yang tidak ada kemudaratan ataupun tidak menjadi masalah. Kalau orang itu ada masalah kesihatan, orang itu tak boleh nak duduk dengan sempurna lagi tu, itu tak apalah. Baik. Duduk tawarruk namanya, iaitu lagu mana cara duduk tawarruk ni, hendaklah engkau duduk di atas punggungmu yang kiri dan engkau keluarkan tapak kakimu yang kiri pada pihak kanan. Dan engkau dirikan akan tapak kakimu yang kanan. Dan baca olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Segala penghormatan, keberkatan, rahmat dan yang baik adalah bagi Allah. Salam sejahtera ke atas engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah serta berkatnya wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan salam sejahtera ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmatmu ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti engkau berikan rahmatmu ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan berilah berkat ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti engkau telah berikan berkat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam alam ini. Fil alamin innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia.
Ni orang panggil makna lafaz-lafaz yang kita baca di dalam tasyahud, dalam tahiyat kita. Ketika duduk tahiyat, seseorang hendaklah merasai bahawa dirinya berada di hadapan Allah Ta'ala. Dia hendaklah menyedari bahawa Allah lebih dekat kepadanya daripada segala yang dekat. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang diri dia dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah ya Muhammad, sekiranya hamba-Ku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Nahnu aqrabu ilaihi minkum min walakin la tubsir. Kami, yakni Allah Ta'ala ni dekat dengan kalian, walakin la tubsirun, akan tetapi kamu yang tidak nampak dengan mata hati, mata basirah kita ni tak nampak, tak kenal, tak rasa, tak kecak. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih hampir daripada kalian itu, terlebih hampir daripada urat jemerih, urat halkum kalian dengan diri kalian. Mana urat halkum ni dekat kali dengan kita. Dekat tu dengan makna kalau putus ni mati lalu, mati dengan segera lah pada adatnya. Tapi dekat urat halkum tu dengan kita, dekat lagi Allah tu dengan kita. Dekat di sini dengan makna syauq, zauq, rasa, dekat dengan rasa. Bukan dekat dengan maksud macam kita dengan rumah kita dengan masjid, jauh, dekat. Tu jarak. Boleh juga difahami secara umumnya gitu. Tapi dekat di sini bukan makna Allah tu biasa ada di satu tempat hampir dengan kita, bukan gitu. Dekat dengan makna pengampunan dia, pengetahuan dia, luasnya rahmat dia, nyatanya setiap tindak tanduk kita tu di sisi dia. Ada syair tu kan? Ada satu syair. Qasidah tu memang sungguh menyentuh hati. Engkau wujud dalam nafasku, engkau wujud dalam pendengaranku, engkau wujud dalam penglihatanku. Itu maknanya Allah tu ada pada tiap-tiap keadaan. Ketika kita mendengar dengan pendengaran yang Dia beri pada kita, kita melihat dengan penglihatan yang Dia beri kepada kita. Dan semua nyata di Dia, dan kita ni tak lepas dengan Dia. Ini makna ketuhanan, makna al-uluhiyah, al-istighna an kulli ma siwa, istighna Allah an kulli ma siwa, wa iftiqar an kulli ma ada. Allah ni terkaya Dia, tak berajak Dia, tak perlu Dia, tak gantung Dia daripada tiap-tiap selain daripada Dia. Dan tiap-tiap yang lain daripada Dia tu, termasuk diri kita, alam warna ni tak lepas dengan Tuhan, berajak, gantung, berharap dengan Tuhan tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika. Baik. Jadi hendaklah engkau menyadari bahawa Allah lebih dekat dengan dirimu daripada segala yang dekat. Maka hatinya perlu dipenuhi dengan rasa hebat terhadap kebesaran Allah serta malu kepadanya. Lalu disebutkan secara terperinci setiap makna-makna di dalam tahiyat yang kita baca. Apabila engkau menyebut at-tahiyyatu, at-tahiyyatu maksudnya apa tadi? Segala penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala rahmat yang baik adalah bagi Allah. Hendaklah engkau menghadirkan dalam hati bahawa segala bentuk penghormatan, kebesaran, kerajaan, kemuliaan dan keabadian yang sebenar adalah milik Allah. Semua makhluk ni hakikatnya berajak, gantung, berharap kepada Allah.
memujinya atas segala kurniaannya, serta memohon rahmat dan keredaan daripadanya. Itu maknanya. Starting daripada at-tahiyyatu tu, apa yang ada? Di hati kita tak ada bentuk penghormatan, bentuk kebesaran, bentuk kerajaan, bentuk kemuliaan, bentuk pengabdian ini adalah milik Allah Ta'ala. Dan apabila engkau menyebut al-mubarakatu, hendaklah dia menyaksikan bahawa segala keberkatan datang daripada Allah. Dialah Tuhan yang menghidupkan, memberi kebaikan, menumbuhkan nikmat, serta melimpahkan keberkatan kepada hamba-hamba. Dan apabila engkau menyebut as-salawatu, hendaklah dia mengingati bahawa seluruh ibadat, doa, pengabdian dan munajat hanyalah untuk Allah. Salat ialah saat seorang hamba berdiri dan duduk dalam keadaan fakir, hina dan sangat berhajat kepada Tuhan. Lagu manalah kalau orang tak semaya ni? Lagu mana hidup dia, lagu mana keadaan jiwa dia? Maknanya kosong sungguh lah. Sahabat kita ni tak boleh lepas dengan semaya. Semaya 5 waktu, semaya waktu malam, semaya pertengahan malam, semaya. Semaya ni memang orang panggil tariqah kita menuju Allah Ta'ala. Tariqah para anbiya, tariqah para awliya, tariqah para sahabat. Sampai kalau orang tu tak buat dia ni kenal tu tapi dia ambil sambil lewa tak ibadat semaya, confirm orang ni sesat. Dia kata saya ni tak kena semaya macam tu macam ramai-ramai. Pasal dia dah mencapai maqam hakikat, maqam ma'rifah. Bukan ma'rifah tu maklifat. Jadi nak lipat orang dah, nak suruh sesak rupa dia. Na'udzubillah lah daripada tergolongnya kita ni dengan golongan-golongan yang menyesatkan. Baik. Dan apabila dia menyebut at-tayyibatu lillah, hendaklah dia memahami bahawa segala kalimah yang baik, zikir yang suci, pujian yang indah dan ungkapan yang layak bagi Allah adalah milik Allah semata-mata. Ia bukan ucapan yang bercampur dengan kegelapan nafsu, riya, kelalaian atau tujuan lain selain daripada Allah. Sebab tu kita dalam sembahyang kita ni kita nak ada orang panggil peningkatan supaya lebih baik. Mana nak buat yang terbaik. Lagu mana nak jadi semaya kita ni semaya yang terbaik? Tak dapat tidaklah kena tahu hakikat semaya. Kena merasai, kena faham lagu mana salatnya orang-orang yang dekat dengan Tuhan ni. Bentuk munajatnya, bentuk irfan hak terjadi dalam hati mereka. Baik. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan keberkatannya. Ketika menyebut lafaz ini, seseorang hendaklah menghadirkan rasa cinta, penghormatan dan adab kepada Rasulullah. Tengok orang panggil besar tak besar ni selawat ni, sehingga Allah Ta'ala jadikan selawat tu salah satu daripada rukun sembahyang yang wajib kita kena baca tiap-tiap kali kita nak mendirikan sembahyang. Besar kelebihan, keutamaan, fadilah sembahyang. Dan Allah tidak meletakkan nabi-nabi yang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengucapkan selawat dan salam. Allah meletakkan kekasih dia, Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengucapkan selawat dan salam ketika kita mendirikan sembahyang. Jadi bila kita melafazkan salam kepada Nabi itu, Assalamualaikum. Kalau kita perhatikan khitab yang Allah Ta'ala guna ataupun yang kita baca dalam sembahyang ni, Assalamualaikum ni, dia bermaksud salam ke atas kamu, bukan Assalamualaihi ataupun Assalamualaihum. Orang ada depan kita seolah-olahnya begitulah.
Ini orang panggil apa? Sebagai satu bentuk kemuliaan. Seperti kita ni sedang mengucapkan selawat dan salam di hadapan Rasulullah SAW sungguh-sungguh. Begitu. Nah, jadi hendaklah menghadirkan rasa cinta, penghormatan dan adab kepada Rasulullah SAW. Salam itu membawa makna doa keselamatan, kemuliaan dan kesejahteraan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah pula ialah rahmat yang khusus yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala keberkatannya ialah limpahan kebaikan yang Allah curahkan kepada baginda dan umatnya. Ini kalau kita faham betul-betul ni, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah di antara rahmat yang paling besar yang Allah hadiahkan kepada umat manusia. Dalam hadis Nabi kata, ana rahmatul muhdah. Aku ni adalah satu daripada rahmat Allah yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kalian manusia. Kita nak memahami, kita nak faham, kita nak mengenal Allah, kita nak mencapai pintu keredaan Tuhan, tak dapat tidak melalui pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah Taala utus di kalangan manusia? Dan Nabi ini kalau kita faham di antara sifat harus bagi Nabi ni apa? Auradul basyariyah. Nabi ini bersifat dengan sifat manusiawi supaya kita ni manusia ni mudah nak ikut baginda, nak turut Rasulullah untuk meraih, nak mencapai pintu ma'rifatullah, pintu kasih sayang Tuhan, pintu keredaan Tuhan. Nah, maka Nabi SAW itu sendiri rahmat yang paling besar, tanda kasih, tanda cinta, tanda sayang Allah yang paling tinggi kepada manusia ni untuk menjadi hamba dia. Nah, pasal Rasulullah itu di kalangan manusia dah. Pada setiap pekerjaan, pada setiap perkara yang kita buat, kalau kita nak lakukan, ada contoh suri teladan yang boleh kita ikuti. Nabi seorang ayah, Nabi seorang ketua keluarga, Nabi seorang suami, Nabi makan, Nabi berjalan, Nabi tidur. Nah, mana semua ada di batin tubuh Nabi itu menjadi ikutan pada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Pada batin tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adanya qudwatun hasanah, ikutan yang baik, suri teladan yang boleh kita tu bagi mereka yang berharap yarjullah, berharap bertemu dengan Allah dan juga hari akhir. Nah, jadi besar hadiah yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Besar. Sebab kalau bukan kerana Nabi itu, kita ni tak akan selamat, kita ni tak akan kena hidayah, kita ni tidak akan kena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertauhid, nikmat mengenal Allah, nikmat dekat dah hampir kepada pintu Allah Ta'ala. Baik. Lalu Allah Ta'ala pula menurunkan pelbagai rahmat dia, pelbagai kasih sayang dia yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelum. Kemudian dia membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu mu'atam. Jadi setakat inilah yang dapat disampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi tentang hikmah ataupun penghayatan di dalam bacaan tasyahud, di dalam bacaan tahiyat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu mu'atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.